Ustaz? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam Sinar Al-Jumu'ah pada hari ini untuk sama-sama kita menyusuri kepada surah yang ke-62. Surah Al-Jumu'ah sebagai satu daripada 7 surah Al-Musabbihat memberikan formula kemenangan kepada umat Islam pada akhir zaman, dan pada hari ini kita bersama dalam tajuk Kejar Akhirat, Dunia akan menurut dan mengikut, dan kita bersama dengan panel pada hari ini. Saya alu-alukan Al-Fadil Ustaz Ahmad Syamil Isa, CEO daripada Institut Ulama Al-Juwaini. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga saya ucapkan alu-aluan pada Tuan Syamsuddin Kadir sebagai pakar penasihat dalam bahagian keuangan. Apa khabar Tuan? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, selamat datang kepada Tuan panel kita, dan juga bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Khair Jalil, Johan Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa pada tahun 2019. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bika. Jazakallahu. Kita bersama pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada perspektif berkaitan dengan akhirat dan dunia yang disampaikan dalam surah Al-Jumu'ah untuk kita sama-sama menakul dan juga melihat keutamaan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam ayat yang ke-9 tadi, wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi untuk mengingati Allah dan tinggalkan jual beli. Ini adalah sebahagian dari terjemahan daripada ayat yang ke-9. Untuk sama-sama kita diskusi, paling awal ini saya bawakan kepada Fadil Ustaz Ahmad Syamil untuk menjelaskan dahulu Ustaz, ya, apakah tadabbur, apakah yang dimaksudkan dengan zikrillah pada ayat 9 ini, ya, fas'au ila zikrillah dipasangkan dengan wadharul bai'. Apa kaitan zikir dan juga perlu meninggalkan jual beli tersebut? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Faz, ahlan tuan panel, Tuan Syamsuddin, ya, dan Ustaz Abdul Khair, masya-Allah. Untuk kita meneliti ayat ini, kita perlu melihat konteks surah Al-Jumu'ah dalam yang dibawa oleh qari tadi, iaitu ayat ke-9. Dia adalah satu bentuk seolah-olah suatu jawapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Yahudi. Ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu naratif yang lain bahawa orang Yahudi ini, seperti mana ayat yang sebelum-sebelum itu menceritakan orang Yahudi ini sangat inginkan kehidupan. Yeah.
sangat-sangat mahukan untuk hidup lama dan seumpamanya. Jadi Allah SWT menyatakan ada pun orang beriman. Orang beriman ini mereka bekerja, mereka juga berniaga, tetapi apabila datangnya seruan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya di dalam ayat ini iaitu solat Jumaat itu sendiri, itu menunjukkan Allah SWT memberikan satu ciri-ciri keistimewaan umat Muhammad, yakni umat Muhammad ini adalah umat yang sentiasa ingat Allah SWT pada setiap keadaan, pada setiap sudut-sudut kehidupan mereka. Jadi bila disebut fas'au ila zikrillahi wa dharul bai', maka bergegaslah. Bergegas itu bukanlah maksud secara zahir, ya, tetapi secara keazaman, secara kesediaan, masuk awal, pergi Jumaat awal dan seumpamanya, dan tinggalkan segala urusan-urusan dunia. Baik itu disebut jual beli, tetapi secara umumnya adalah segala perkara yang menyibukkan daripada solat Jumaat. Jadi di sini adalah satu seolah-olah Allah memberikan satu gambaran umat Islam bukan macam umat-umat ahli kitab sebelum ini. Mereka tetap dengan walaupun adanya urusan-urusan dunia, datangnya arahan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka patuh dan mereka tunduk dan mereka perlu mentakzimkan syiar agama Allah SWT, iaitu adalah hari Jumaat itu sendiri. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Syamil untuk menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan fas'au ila zikrillah sebentar tadi. Sudah tentu ada kaitan dengan solat Jumaat, dengan khutbah tadi, dan perlu meninggalkan sekejap al-bai', iaitu satu diterjemahkan jual beli, tetapi apa sahaja urusan yang menyibukkan, ya, pasal mungkin ada yang kata saya ini kerja kerajaan kan, jadi saya tak jual beli, saya tak tekan Shopee, jadi saya dah tinggalkan tapi masih bekerja. Rupanya kena tinggalkan tempat kerja tersebut untuk menunaikan fardu solat Jumaat dan juga mendengar khutbah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila bercakap tentang wadharul bai' ini sudah tentunya ada kaitan dengan urusan yang menyibukkan untuk mencari rezeki, mencari duit dalam hidup kita, dan ini adalah keperluan bagi setiap individu. Kita bersama dengan pakar keuangan kita, Tuan Syamsuddin Kadir ataupun Tuan SK kita, Tuan, ya. Bila bercakap tentang wang, Tuan dah banyak pengalaman berinteraksi dengan pelbagai cabaran orang-orang yang hadir. Ada beza tak orang yang urus duit dengan iman dengan urus duit dia ni tak berapa beriman, ataupun bagi sebahagiannya mungkin bukan Islam yang menguruskan duit cara baik dengan tak baik? Silakan. Okey, secara asasnya kalau kita tengok duit ni, kalau orang bagi kita RM10 buat keluar, nak tahu yang halal haram kita tak tahu, right? Sebab duit ni sama je. Ya, orang pergi solat Jumaat dengan tak solat, maksudnya yang berniaga waktu Jumaat dengan tak, kita tak tahu pun kalau orang bagi duit kita, right? RM10. Tak ada beza. Tapi sebenarnya kalau tengok dalam kehidupan, kalau yang yang beragama ni, yang Islam ni, yang bayar zakat dan sebagainya, saya tengok teratur dia betul sikit. Maksudnya contoh kalau dia berniaga, dari segi ukuran dia, maksud timbangan dia. Jadi orang yang solat ni, kita tengok kalau kita beli buah, kita boleh tahu dah. Satunya kalau kita tanya buah ni manis tak? Dia kata tak manis ataupun masam, dia akan, ataupun nak lebih selamat dia akan sebut manis-manis buah. Iaitu kita tahu dah orang yang menjaga agama lah. Kalau orang yang tak jaga, tak manis, dia manis, kita balik, ya Allah tak manis pun. Daripada perkataan dia kita dah tahu dah. Jadi dari segi kewangan pun sama. Sebab kalau yang jaga agama, kalau Quran tak saya surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang yang membazir ni adalah saudara-saudara kepada syaitan. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah makhluk Allah yang sangat kufur terhadap Tuhannya. Bagi saya, kalau orang yang beriman dengan ayat tu, yang kita boleh tengok, dia nak masak dekat rumah, contoh kita nak masak kat rumah, kita tanya dulu tak anak-anak kita? Nak masak ayam. Dia nak makan ayam, dia tak tanya anak. Kalau kita tak tanya, kita pakai masak, kalau contoh seekor ayam, potong 12, right? Anak mungkin ada 5 orang je dengan suami, 6 orang, 7 lah satu family. Ada orang masak 12 je. Tapi kalau yang dia berpegang ayat Quran ni, yang dia belajar, sebab Al-Quran tu memang dah mendidik segi kewangan dah. Dia akan tanya dia, sebab dia tak nak termasuk dalam kategori membazir. Ya, dan saya apabila yalah kita tengok ni, kalau aku tak tanya, yalah kata habis tu kita membazir, right? Tapi kan kita tanya dulu, tiba-tiba makan tu rasa tak sedap, tak habis lain, right? Jadi apa yang orang, kalau kita tanya ni, duit tu kita nampak jadi panjang. Maksudnya kalau kita ikut akhirat ni, ikut ni, duit ayam kita seekor, instead of patutnya habis 2 hari, kita habis sehari kalau kita tak ikut. Dan tu kita masak 12 ni, kalau 7 orang je nak makan. Macam rumah saya 9 orang. Saya pernah tanya, banyak kali saya cuba tengok, nak tengok sejauh mana ayat membazir ni penting sangat, right? Tapi apabila buat, saya tengok rumah saya 9, pernah isteri saya arwah dah menggoreng ayam 3 ketul je hari tu. Tanya siapa nak makan, ibu nak goreng contoh ayam kicap, right?
3. Yang lain nak apa? Telur mata je. Kadang-kadang kita rasa nak makan, right? Jadi mana daripada 12 ketul 3 je habis hari ni. Mana nilai duit kita semakin lama semakin bertahan. Bukan kedekut. Sebab kita tanya dulu, goreng karipak pun sama. Ya, goreng karipak kalau orang dia ikut sebab ikut dah clear, jangan membazir. Saya rasa bukan isu jimat, isu jangan membazir. Jimat ni kadang-kadang orang nampak kedekut. Tapi jangan membazir maksudnya, tapi jangan pula masa barisan panel datang kita tanya nak makan ni kita nak goreng karipak, tuan nak makan berapa ketul? Itu tak ada lah. Untuk tetamu tak untuk family kita. Ya. So kita tanya dahulu supaya tak membazir. Jadi saya tengok orang yang buat benda tu, contoh isi minyak pun saya nampak lah banyak sampai dia saya ingat macam kedekut kan, macam nak ambil minyak, isi minyak tu. Titik-titik saya pernah tanya sebab apa? Tu dah membazir, saya dah tak beriman dengan surah Al-Isra ayat 27 tu. Kan yang titik-titik tu, kan yang last kali minyak. Jadi kalau bila tahap tu saya nampak isunya, duit kita bertahan lebih lama. Orang lain dapat RM10, kita dapat RM10. Tapi tempoh duit tu bertahan jadi lama, walaupun duduk di KL sama-sama, aku RM10 sekejap je. Orang ni mungkin kalau yang ni masuk saya RM10 habis sejam, dia dah masuk RM20, 2 jam baru habis RM10. Sebab satu dalam Al-Quran ni memang bagi saya lah, dari segi kewangan dia ada 2. Selalu saya sebut, kalau orang yang tak ikut kewangan dunia ni pun, ikut ayat Quran pun dah cukup. Sebab 3 setakat saya ingatnya. Surah tadi, surah Toha ayat 131. Janganlah kamu menuju kedua mata pandangan kamu ke atas keinginan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan orang kafir untuk menikmatinya. Iaitu yang merupakan keindahan dunia. Sungguhnya Allah ingin menguji mereka dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih baik dan kekal. Jadi apabila tengok situ, jadi kita nak tengok nak beli kereta ke? Tak, kita akan cari berpadai. Tak nak beli kereta ni termasuk yang Tuhan buat untuk orang bukan Islam. Contoh dia buat rambut dia warna. Kan jadi Tuhan buat mata biru. Kita pun nak juga. Musim 4. Jadi ada benda rumah nak design macam mana pun, dia jadi berbeza apabila kita ikut Islam. Jadi tak payah, cukup. Surah Taha ni sampai sini je. Jadi dia akan jadi break. Jadi sebenarnya dalam segi kewangan ni, orang yang tak ikut Islam, tak ikut Al-Quran dan apa ni, tak ikut tu, dia tak ada break kereta dia. Macam kita bawa kereta mewah pun, kalau tak ada break memang jatuh gaung lah. Jadi kewangan ni bukan dia isu. Tak habis duit dia masuk. Orang lain habis. Kau tak habis duit. Contoh kita pergi ke Langkawi. Orang lain bawa RM1,000 habis. Kita tak tahu, tak ada keperluan lah aku nak beli. Bukan kedekut. Itu yang break tu. Tu yang saya nampak orang yang lebih mempraktikkan. Maksudnya kan amalan baca dan dia faham makna dia. Macam tadi penting slot ni bagi saya sebab kita explain maksud dia. Macam tuan sebut tadi, Jumaat bukan saja jual beli. Termasuk duduk pejabat buka Shopee ke atau layang apa-apa YouTube. Jadi bagi saya, yang setakat saya tengok, pengalaman yang saya tengok adalah orang yang ikut ni perbelanjaan dia kurang. Tak payah nak belajar sangat tentang ilmu kewangan dunia. Wallahualam. Terima kasih ucapkan pada Fadil Tuan Syamsuddin Kadir, pakar kewangan, untuk menjelaskan pengalaman melihat bagaimana pengurusan wang yang diasaskan dengan iman, dengan Islam itu sendiri, ia mempunyai package yang berbeza. Kerana apa? Kerana Islam ini, kalau tadi fas'au ila dzikrillah, menuju kepada ingat kepada Allah, wa dzarul bai', dia berhenti sekejap. Jadi break tadi yang Tuan Syamsuddin Kadir nyatakan, dan dipackagekan dalam solat Jumaat itu untuk kita sibuk-sibuk macam mana pun, ada keinginan untuk bekerja, untuk close sale, untuk buat macam-macam perkara. Rupanya bila break sekejap sejam, itu akan melatari kepada cara kita melihat keinginan-keinginan dalam kehidupan kita seharian. Dan dalam ayat yang ke-9 ini, mungkin di hujung itu Ustaz Syamil boleh menjelaskan, Allah jantakan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau boleh dijelaskan, frasa itu pasti ada nilai yang besar yang perlu diangkat bersama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat, Allah SWT akhiri suruhan untuk pergi solat Jumaat, dan meninggalkan jual beli ataupun segala urusan itu. Allah SWT menyatakan itu adalah yang terbaik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Jadi di sini menunjukkan bahawa seolah-olah ada yang tahu, ada yang tak tahu. Apa yang dia tahu apa? Hakikatnya kalaulah kamu mengetahui nilai akhirat yang kamu dapat, nilai sebenar yang kamu dapat dengan usaha untuk pergi solat Jumaat, itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang mandi, datang awal, dengar khutbah, tidak buat benda yang lara, maka setiap langkahnya ke masjid dapat pahala setahun qiyam dan siam, qiyam dan puasa. Jadi kalau siapa yang tahu nilai besarnya nilai itu, dia akan
dia akan nampak jual beli ke segala urusan waktu hari Jumaat itu seolah-olah dia akan pergi seawal mungkin. Dia akan pergi seawal mungkin dan dia akan buat persediaan yang serapi mungkin kerana dia melihat besarnya nilai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang turun di dalam hari Jumaat itu. Kemuliaan hari itu mengatasi segala keuntungan dan ataupun segala dapatan-dapatan duniawi yang dilihat secara zahir. Masya-Allah. Ini adalah ilmu yang Allah kata jika diketahui maksudnya nilai di sebalik mengingat kepada Allah, bersegera seawal mungkin ke solat Jumaat, khutbahnya dan meninggalkan al-bai' tersebut, dan sudah tentunya kalau tadi disinonimkan dengan kemampuan untuk break selain daripada kita memecut dalam hidup kita mencari rezeki untuk dunia ini agar dia panjang sampai ke akhirat. Dan Ustaz bila cakap tentang itu, cakap pasal orang lelaki kan, dia kalau pergi sembahyang Jumaat ni dia dimasukkan dalam sistem untuk break kan. Tapi orang perempuan dia bukan pergi sembahyang Jumaat kan. Adakah ayat ini hanya untuk orang lelaki saja ke untuk mencipta sistem break tersebut, ataupun orang perempuan ada sesuatu pada hari Jumaat yang perlu menjadi adab berdasarkan pada kisah para sahabat? Sila. Orang perempuan ketika solat Jumaat juga, orang perempuan boleh juga hadir sebenarnya walaupun tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Kerana rahmat kepada wanita. Kerana wanita ini dengan kesibukan, tanggungjawab sebagai seorang isteri, ibu kepada anak-anak dan seumpamanya. Jadi bukanlah suatu kekurangan kepada wanita, tapi rahmat kepada wanita diringankan untuk tidak diwajibkan solat Jumaat. Tetapi ada sahabat pergi mendengar khutbah Nabi SAW, pergi melakukan solat Jumaat. Kita di Mekah dan di Madinah pun menghadiri solat Jumaat bersama dengan anak dan isteri dan seumpamanya. Jadi tidak menghilangkan wanita daripada fadilat Jumaat tersebut. Adapun kalau hari ini kita kata wanita tidak pergi solat Jumaat, itu juga tidak mengapa kerana tidak diwajibkan kepada mereka, tetapi fadilat Jumaat tetap mereka boleh dapat dengan mereka mengagungkan dengan banyakkan baca Quran, banyakkan berselawat. Semua itu hadis-hadis mengenai fadilat Jumaat, baca surah Kahfi dan seumpamanya kena pada lelaki dan wanita. Jadi begitulah sedikit perbezaan menghidupkan syiar itu kerana perbezaan tabiat kehidupan masing-masing. Tanggungjawab masing-masing. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamil. Dia menjelaskan bahawa peluang untuk zikrullah itu bukan hanya untuk lelaki sahaja, untuk wanita juga dapat mengambil pada posisi masing-masing. Yang lelaki pergi ke masjid, yang wanitanya untuk menjaga anak. Kalau tidak nanti semuanya ditinggalkan anak, siapa yang nak menjaganya. Dan sudah tentu bila bercakap tentang perkara ini, lelaki ada peranannya, perempuan ada peranannya, dan sudah tentunya di dalam sebuah rumah tangga biasanya bila bercakap tentang nafkah, maka dia ditanggungjawabkan kepada lelaki. Dan nak beli kereta, nak beli rumah, nanti takkan nak sewa sampai ke hujung usia kan. Jadi Tuan Syamsuddin bila cakap rumah, kereta ni dia sinonim dengan hutang kan. Jadi macam mana kalau tadi bawa 1,000, ada orang yang tak cukup 1,000, kena ATM lagi dekat Vietnam. Okay? Tapi ada orang yang dia kata rasa okey. Jadi antara lelaki wanita, pola tentang pengurusan hutang, pengurusan rezeki dan keuangan ini, kalau Tuan Syamsuddin boleh kongsikan dia punya istilahnya selekoh tajam untuk orang lelaki, selekoh tajam untuk golongan wanita. Selekoh tajam untuk lelaki ni biasa kita tengok adalah tentang kereta lah. Kereta. Kecuali orang yang dah fahamkan tentang kereta terlebih awal lah. Macam saya, rezeki saya makan. Saya suka tanya orang yang tua-tua. Saya suka kawan umur 70 tahun ke atas. Masa saya kecil dulu. Sebab arwah ayah saya pun umur 70 tahun ke atas. Jadi saya kawan ayah saya tu jadi kawan baik saya lah. Ada sekali saya makan, ada sebuah kereta. Saya tak ingat dah. Bunyi kereta kuat lah. Laju dengar tu. Jadi pakcik tu kata, adik-adik cuba tengok kereta tu warna apa. Dia dah tengok menghadap tu je. Saya pun menghadap lebih kurang. Dia tak tengok, dia tengok makan. Dia kata, cuba tengok kereta apa. Saya pun sebutlah kereta warna apa, dia tanya. Saya cuma tak ingatlah warna putih ke merah. Contoh saya sebut merah. Dia kata tak laju. Jadi saya bercita-cita nak beli kereta yang laju. Bila tengok cerita Formula 1, kita masih nampak bukan saja warna kereta tu kan. Kita nampak nombor plate ke 68 7. Jadi itu bukan kereta. Jadi saya jadikan kereta tu bukan selekoh tajam untuk dunia saya. Tapi bagi setengah lelaki, dia kata itu cinta pertama, right? Cinta pertama. Jadi sebenarnya kalau kita faham tentang kereta ni, dan pertama dia adalah pelaburan besi buruk. Tak kira kita beli kereta apa pun, at the end of the day, nak jual tu jenama tu dia tak boleh sama. Zaman dulu 5% sekati, 7% sekilo. Tak kira brand apa. The moment kita tahu yang tu, jadi peluang untuk kita nak beli kereta yang mahal dan sebagai guna duit gaji tu kurang lah.
Isu tu. Rumah ni sebab isu saya rasa masyarakat kita ni yang sedih lah. Sedih, sangat-sangat sedih dua. Raya dengan kahwin yang banyak orang Islam habis duit. Saya pun ingat dulu dalam Quran ada suruh raya macam tu, suruh kahwin macam tu yang habis duit 40,000, 50,000. Sebenarnya tak ada pun. Ini yang menyebabkan lelaki kurang beli rumah dulu. Dia beli kereta. Beli kereta. Jadi sebenarnya rumah ni secara asasnya sehari naik 100 di Malaysia. Harga hartanah. Mana sehari 100, sebulan dah 3,000. Setahun 36,500. Tak sempat kita nak kejar. Di negara seperti Jerman dah 75% rakyat dia menyewa sampai meninggal dunia. Di UK pun dah berlaku, di Perancis pun berlaku. Kita pun dah rasa pun di antara kita pun dah ada yang pergi ziarah orang yang dia melati dalam rumah sewa. Sama ada flat ke apartmen, rumah terhad, bukan rumah yang dia miliki. Ataupun anak dia tolong sewakan untuk ayah dia duduk. Masih itu kalau yang wanita ni isu handbag lah. Yang tak selesai. Lelaki ada 2 tangan, dompet dia ada 1 je. Perempuan 2 tangan, handbag dia. Tadi pun saya jumpa orang dia kata, saya ni isu harta pusaka, yang tak banyak, handbag saya banyak sangat. Dia pun akui. Itu di antara. Dan wanita sebab setengah kadang-kadang dia nak dekor lah. Betul. Tapi sebab kita ni suami pun, nafkah memang suami. Cuma isunya suami kita ni adalah pinjaman. Sampai tempoh, diambil oleh Tuhan. Tak sampai tempoh, diambil oleh wanita lain. Jadi wanita selekor tajam dia kat situ. Dia minta maaf, sebahagian tak fikir untuk, contoh dia berkejaya, dia sebenarnya dia boleh ambil pembiayaan untuk beli rumah. Walaupun suami dah beli, memanglah tanggungjawab suami. Cuma tak ada garanti yang kita dapat cop mohon, okey ni adalah suami awak sampai mati. Tuhan tak ada bagi tu. Jadi apabila itu kita kena ada sebuah hartanah atas nama kita. Ini yang banyak perempuan terlepas pandang. Dan lepas dia dah kerja, kahwin 2-3 tahun, mungkin dapat anak 2-3, suami pula dah jadi tengok Kori Malaysia ni, dah jadi orang-orang hebat ni, awak tak payah kerja lah. Yalah sebab gaji kita pun dah cukup, insyaAllah, right? Masa tu, okey, dia pun duduk rumah, suri rumah. Jadi lepas lama jodoh mungkin tak panjang, bercerai. Jadi masa tu dia nak pergi ke mana? Nak pergi ke adik-beradik, adik-beradik pun hutang keliling pinggang. Dan di Malaysia ni kalau kita tengok laporan tak saya Bank Negara, daripada 4 orang, rakyat Malaysia 3 orang tak mampu untuk menyediakan RM1,000 pun. Duit untuk dana kecemasan. Jadi wanita saya nampak lebih pada majlis kahwin. Habis mungkin dengan wanita ni termasuk perempuan dengan mak-mak yang bakal mengahwinkan anak. Itu isu yang banyak terbabas lelaki pun. Lelaki lebih pada beli kereta dulu berbanding beli rumah. Sebab harga kereta kita tahu semakin lama semakin kuat. Jadi susut. Jadi bagi saya kat Malaysia ni, kalau kita nak utamakan rumah lah, tanah. Itu jadi harta pusaka. Kalau ikut bapa mentua pun dia lebih kagum lelaki yang ada harta bujang iaitu rumah, bukan kereta. Kereta ni kan bersih buruk. Saya rasa dua itulah yang telekoh tajam untuk lelaki dan perempuan. Wallahualam. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Tuan Syamsuddin Kadir untuk menjelaskan tentang praktikal pengurusan keuangan, rezeki di dalam kehidupan. Kita bercakap tentang keuangan sekarang ini, di mana bila bercakap tentang mengingat Allah wa zarul bai' ini, sudah tentunya ia bukan sekadar pada hari Jumaat, tetapi ianya tersebar sepanjang minggu untuk break pada tempatnya. Dan antara break-break penting, yang penting ialah selekor tajam tadilah, kan? Rumah dulu ke ataupun sport rim. Sport rim terus. Sport rim kepada kereta tadi, ya, ataupun handbag yang daripada coach Prada dan sebagainya, ataupun yang coach di jalan Petaling Street. Betul. Kerana sama je bentuknya, kan. Jadi di dalam ayat 9 ini memberi panduan kepada kita betapa solat Jumaat mempunyai kesan yang besar. Hari Jumaat adalah hari untuk menyedarkan kembali bahawa kita ada hala tuju ke akhirat, dan sebagaimana yang Al-Fadhil Ustaz Syamil nyatakan, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Syaratnya ilmu ini perlu dipelajari. Betul. Perlu disedarkan di dalam diri sebelum seseorang itu beranjak kepada tahap-tahap umur seterusnya, lebih banyak tanggungjawab dan ada banyak permintaan, kan. Bila katakan dompet dah tebal itu, pada waktu itu daripada tak perlu handbag coach itu, tiba-tiba C itu menjadi sesuatu yang bernilai untuk dibayar RM1,000, RM2,000, padahal ada sesuatu keperluan yang lebih lagi. Kita akan menyambung selepas ini ayat yang ke-10, bagaimana Allah dalam menyatakan tentang zikir masih lagi menekankan tentang fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi untuk mencari fadal kurniaan daripada Allah. Sejauh mana perlu kaya, sejauh mana perlu mencari rezeki yang digagaskan oleh surah Al-Jumu'ah. Kita berehat sebentar dalam sinar Al-Jumu'ah pada hari ini.
بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Kembali kita dalam Sinar Al-Jumaah pada hari ini dalam tajuk kita Kejar Akhirat, Dunia Akan Menurut dan Mengikut. Dan dalam ayat yang ke-10 ini, apabila selesai salat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah, carilah kurniaan daripada Allah, banyakkan mengingat Allah agar kamu berjaya. Terus kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syamil untuk menjelaskan dalam ayat ini ada salat dan ada fadlullah. Ada salat dan juga ada kurniaan daripada Allah, orang kaitkan dengan mencari duit, mencari kurniaan Allah. Ada kaitan ke salat dan rezeki ataupun fadal ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini menceritakan mengenai apabila kamu selesai menunaikan solat, maka bertebaranlah di muka bumi dan mencarilah kurniaan-kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara mudahnya ayat ini memberikan satu konotasi bahawa masa sudah selesai untuk kamu break sekejap, kemudian pergilah semula. Tetapi kalau kita tengok dengan lebih mendalam, seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bekalan untuk kamu pergi semula itu dengan solat. Dan sebab itu di dalam ayat yang lain dalam surah Taha, sebelum daripada ayat yang Tuan Syamsuddin sebut tadi, Allah SWT menyatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, ataupun selepas ayat ni. Dan maknanya tolong serulah keluargamu untuk solat dan sabarlah terhadap perkara tersebut. Kami tidak la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak meminta kamu untuk bagi kami makan, tapi kami yang akan beri rezeki kepada kamu. Jadi seolah-olah apabila umat Islam dan ketika berjual beli dan semua, dia kena ada break sekejap, pergi ke masjid untuk tajdid balik, dia perbaharui balik keazaman, tauhid, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kebersamaan umat Islam di dalam solat Jumaat dan mendengar khutbah dan seumpamanya, kemudian pergi semula, seolah-olah itulah satu bekalan untuk akhirnya mereka keluar semula dalam keadaan dosa sudah dibersihkan. Ya, kerana Jumaat ini adalah salah satu checkpoint pembersih dosa. Wal Jumaah ilal Jumaah, kan? Maknanya Jumaat ke Jumaat menghapuskan dosa-dosa yang ada. Jadi di sini Allah SWT mengajar apabila kamu nak mencari rezeki, perlu dimulakan dengan solat dahulu. Kerana apa? Membetulkan hala tuju. Kamu sedang makan rezeki Tuhan. Kamu bukan makan rezeki entah mana-mana. Kamu sedang mencari rezeki dengan cara yang Tuhan redha. Jadi itu adalah satu pengawal sebenarnya. Ya, apabila kita memulakan proses pencarian rezeki dan memulakan kehidupan dengan satu hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, banyak benda yang terjamin. Ya, rezeki penuh barakah. Ya, dan dalam masa yang sama jiwa tentram dan aman, walaupun mungkin hari ini kalau pergi mancing dapat, mungkin tak dapat, tapi apabila ketergantungan dengan Allah SWT itu tinggi, hati balik pun tenang. Kerana apa? Rezeki
sudah ditentukan, tapi aku hanya perlu berusaha dan seumpamanya. Jadi memang kaitan solat dan rezeki ini sangat kuat. Ya, sangat kuat. Kalau kita tengok macam mana Nabi Zakaria apabila melihat Maryam mendapat makanan di luar musimnya dan seumpamanya, Nabi Zakaria pergi solat. Kemudian malaikat datang ketika solat memberitahu kamu akan dapat anak. Ya, jadi itu semua satu naratif nak menunjukkan bahawa kita nak mencari rezeki Tuhan ini, kita kena cari Tuhan. Ya, bukan kita semata-mata melihat makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini, tapi melihat pencipta dahulu, kemudian pencipta akan memudahkan segala urusan-urusan di dunia. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamil menjelaskan bahawa peranan solat yang disampaikan setiap hari Jumaat ataupun solat-solat fardu kita adalah sebagai satu cara untuk kita mendekati kepada pemberi fadal ataupun pemberi rezeki, berbanding dengan kita sibuk-sibuk ya mencari rezeki, rupa-rupanya terlupa kan. Biasanya kalau orang nak cari projek bisnes ke, sama ada dia pergi pada end customer ataupun dia B2B kan, untuk ataupun dia pergi kepada puncanya yang boleh menghasilkan keuntungan yang lebih berlipat kali ganda. Dan bercakap tentang mencari pencipta ini dalam mencari rezeki, ada juga orang yang dia berbisnes, dia tak cari Tuhan pun kan, tapi kaya kan, dia memang nampak cepat dia bergerak. Tuan Syamsuddin, apa perspektif tentang orang yang melihat orang tu dia tak semayang pun, tak ada pula dia jaga iman dia, beli kereta sampai 10 biji tapi okey je. Okay, dia yang saya selalu nampak satu, kalau kita nampak dunia saja memang betul lah. Kan dia tak solat pun, tapi kita nampak akhirat sebab dah surah Al-An'am ayat 32, sesungguhnya tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan kekal. Tidakkah kamu mahu berfikir? Bagi saya itu ayat tamparan. Tamparan ialah maksudnya kalau kita compare tu, maknanya kita tak pernah baca ayat, tak pernah jumpa ayat tu. Dia kata dah permainan yang sia-sia, maknanya dapat projek besar, rumah besar, memang kita rasa enjoy, tapi last kali kita akan nampak kita macam kita boleh tengok orang dah tua dah. At the end of the day kita akan meninggal, kita bawa dah kaya kita tu. Dan kita tengok dia duduk rumah besar tak dapat, anak pun silap. Kalau dah kita dah start dengan tak solat apa, dengan ambil kalau dah biasa tak solat ni, rasuah pun easily dah. Mudah. Anak kita akan teruskan benda yang sama. Kalau kita baru umur 20 mungkin tak berapa nampak, tapi kalau kita berkawan dengan orang 50 60, dia dah sampai penghujung dah. Masa dia meninggal pun tengok anak dia buat apa. Ya, kita tengok takkan aku nak jadi macam dia juga. Ada itu je. Kalau kita tak ada benda tu, baru kita compare. Dia sebab Islam misalnya, kalau kita cari yang lebih murah, macam contoh kadar bank lah, nak beli rumah. Kalau kita cari di antara yang murah, kita akan memilih yang tak Islami. Tak kisah, janji murah. Tapi kalau kita cari dalam apa yang halal, kita akan cari bank yang halal ni senarai mana yang murah. Itu lain lah. Mana kita dah cari halal. Kalau kita cari yang murah, memang kita tak kisah dah halal dan haram. Jadi apabila isu kat Malaysia ni, satu benda yang sakit, kita menilai seseorang itu berjaya apabila ada kereta besar, rumah besar, ataupun simbol-simbol kekayaan. Kajian yang menunjukkan ni yang dibuat oleh Barat ya. Kajian menunjukkan orang yang merasa dia mahal, dia tidak memerlukan simbol-simbol kekayaan palsu untuk dilekatkan pada badan dia atau sekeliling dia. Jadi orang pakai kereta besar, rumah besar semua, adakah dia tu nilai dia mahal? Tak. Sebab kita tengok ikut Islam pun ada yang 3 sahabat Umar, Osman dengan Bakar yang bagi infak, right? Umar berapa? Separuh ke? Saya tengok separuh. Separuh daripada harta. Orang yang merasa diri dia mahal, dia tidak memerlukan simbol kekayaan. Dia bagi. Jadi Umar bagi separuh, maknanya kaya dia. Yang paling kaya Abu Bakar, right? Itu memang bagi saya membuktikan kajian Barat tu ataupun kajian manusia tu kena. Ya, maknanya orang paling kaya dia tak perlukan. Dia memang dia berniaga, tak ada masalah jadi kaya. Bukan nak show off macam Al-Raji punya pemilik, right? Memang betul buat duit. Itulah cara nak infak. Sebab dia infak bilion. Kalau berniaga kecil-kecil ni, alah infak pun sikit. So, jadi kalau kita compare, jangan tengok. The moment kita tengok, macam surah Taha, janganlah menuju mata pandangan ke atas keinginan. Jelah orang Barat, dia tunjuk kereta mewah. Dia tunjuk rumah besar sebagai simbol kekayaan. Jadi kalau kita tengok, alah dia tak semayang. Ya, ni sementara je sebab dunia ni sementara. Tu dah janji dah balasan. Ya, betul dia tak semayang, dia berjaya. Bagi saya berjaya Islam ni, orang yang boleh melangkah masuk ke syurga, tu je berjaya. Lagi mana tak boleh langkah, itu tak kira berjaya itu. Dan sebab kalau kita nak ambil tafsiran Barat yang melihat sebagai tadi macam tuan sebut, kaya ni sebagai, yalah, dia tak solat pun dia ni, kalau kita fikir, dalam Barat kata kalau kita berperang, kalah tu,
fail lah. Tapi ikut Islam, kalau lah kita mati syahid, mati syahid itu the most ultimate. Tak ada dah benda yang lebih terbaik daripada mati syahid. Jadi bagi kita sebagai jangan tengok ikut acuan barat. Cuma banyaknya orang buat menilai kereta besar sebagai dia beli cash ke dia masih hutang. Itu sebab saya dah cadar lah, belum lagi mana-mana kerajaan buat nombor pelik kereta yang dah habis bayar hutang, hitam putih, yang belum habis merah putih lah. Termasuk dengan rumah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Tuan SK ya, menjelaskan tadi tentang bagaimana cara melihat rezeki ataupun cara melihat keuangan dan juga simbol-simbol itu tadi perlu dilihat ya, diberi pilihan sama ada nak lihat pakai kacamata dunia ataupun kacamata akhirat. Kalau kacamata akhirat maka ianya akan lebih luas berbanding dengan kacamata dunia ini. Kita hidup pun tak dapat berapa lama saja. Betul. Kadang-kadang dia akan ditinggalkan sesegera yang mungkin. Dan inilah formula kejayaan yang dinyatakan pada ayat 10 itu, la'allakum tuflihun. Pada ayat yang ke-11, Ustaz Syamil ya, para sahabat ini dia dimaklumkan ketika Nabi berkhutbah. Pasal dulu katanya khutbah lepas sembahyang Jumaat kan. Jadi Nabi dibiarkan seorang. Jadi godaan untuk tijarah ataupun hiburan ini memang berlaku bukan pada kita je, pada para sahabat. Jadi mungkin ada tadabbur ataupun perspektif di hujung Allah nyatakan wallahu khairur razikin. Mengapa? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lihat dia adalah ayat yang berkaitan dengan yang di atas dan juga yang di atas lagi, iaitu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maknanya apabila kenapa sahabat yang stay? Dan sahabat yang stay itu 12 orang, di antaranya Abu Bakar, Umar. Dan dua orang itu di mana-mana sahaja bersama dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis, banyak hadis, wa ma'ahu Abu Bakar wa Umar. Wa ma'ahu Abu Bakar, dia bersama Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dan Umar. Jadi kerana apa? Kerana mereka ini melihat akhirat seolah-olah benda itu boleh dipegang. Jadi mereka tidak kisah apa yang datang pun, itu bila Allah SWT menyatakan adalah perniagaan, adalah kelalaian ataupun hiburan dan seumpamanya, di sisi manusia yang biasa. Walaupun mereka sahabat juga, mereka seolah-olah tergoda dan terpedaya sedikit sekejap. Apabila Rasulullah tengah berkhutbah, tiba-tiba ada orang main kompang ke, main gendang ke, tiba-tiba dengar ada satu petanda bahawa akan datang kafilah dagangan, mereka semua tengah kelaparan, tengah mencari makanan, mencari barang-barang yang tidak ada kan. Jadi mereka pergi ke sana. Tetapi di sisi sahabat, apabila mereka melihat akhirat dan mereka meyakini bahawa bersamanya dengan Rasulullah, satu saat bersama Rasulullah itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Jadi ini takkan kisah apa benda yang berlaku pun. Itu yang berlaku. Kenapa ada sahabat simpan rambut Rasulullah, sahabat bila Bilal bin Rabah nak meninggal dunia mengatakan esok aku akan jumpa kekasihku iaitu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kerana apa? Kebersamaannya dengan Rasulullah, dan juga dalam majlis Jumaat itu lagi apatah lagi digandakan lagi pahalanya, lebih besar lagi daripada segala perkara-perkara yang boleh disentuh dan dipegang, iaitu berapa harta dan seumpamanya. Jadi bila dinyatakan wallahu khairur raziqin, kerana mereka tahu rezeki aku Allah dah jamin. Dan Allah bila jamin itu, yang penting aku buat benda yang betul. Aku buat benda yang betul pada masa yang betul, Allah akan bagi rezekinya. Sebab itu umat Islam ataupun Islam memberikan Allah khairur raziqin banyak dalam Quran. Innallaha huwar razzaq. Maknanya Allah lah sebenarnya yang beri rezeki. Kerana apa? Supaya kita tidak melangkaui apa yang telah Allah tetapkan. Bila Allah kata ini betul, maka betul lah. Janganlah kau fikir dengan kepala engkau ada benda yang lagi betul daripada Tuhan, lalu kita mengejar keuntungan kerana nak mencari dengan benda haram dan seumpamanya. Bila Allah kata betul, itulah dia, kerana dialah sebaik-baik pemberi rezeki. InsyaAllah. Ya, jadi wallahu khairur raziqin itu adalah ubat untuk menguruskan keutamaan. Ya, bila ada sebahagian sahabat ni kan yang telah pun dididik Nabi tapi terpeleot sikit ya dalam ujian tijarah dan juga hiburan, ya, jual beli dan hiburan ketika Nabi sedang berkhutbah pada waktu itu. Dan bercakap tentang tersilap prioriti ini, sudah tentu Tuan SK ya, bila tengok di Facebook orang letak kereta tadi pergi berjalan dengan handbag dan macam-macam itu, kadang-kadang dia tersilap juga, walaupun dia belajar juga Quran kan, tersilap juga dia punya prioriti bila sampai ke KLCC tu. Memang swipe juga kan untuk mendapatkan latest trend. Tuan SK sekali-sekala seumur hidup dah kerja penat kan. Jadi walaupun ia bukan keutamaan, macam mana nak menguruskan kadang-kadang keinginan kita itu dia terbabas. Okey, dia salah satu yang kita tengok dalam Malaysia ni, ibarat tadi sembahyang surau tadi kat saya ada orang OKU Pelihatan. Ya. Jadi bagi saya dalam hidup kita kena ada orang yang tak ada kaki, orang yang
tak ada tangan. Atau macam saya ada kawan yang hidung dia kat mata. Ya, dalam setiap bulan mesti saya akan kontak ataupun makan dengan orang yang OKU lah. Ya. Sebab bila kita duduk dengan tu baru kita rasa cukup dah aku ada ni. Ya. Tapi kalau duduk tengok dengan kawan kan tak ada tukar, alamak kereta baru, rumah baru. Dan kita pilih yang Facebook, duk pilih yang orang tunjuk, kita akan rasa stres. Dari segi kajian psikologi kata, bila kita berjalan, kita bawa kereta kancil, right? Tiba-tiba kereta emas lalu sebelah, kita akan rasa, kenapa ya Allah? Kenapa dia? Bukan aku. Nampak dah kita persoalan tu dah. Lepas tu dah pakai emas ni, tiba-tiba datang Bentley pula sebelah. Ya Allah, kenapa dia? Bukan aku. Dari segi psikologi kita akan rasa down apabila orang lebih pada kita. Dan kita pun berdaya pergi rumah orang, kita akan rasa redah diri apabila ya Allah dia kerja sama level dengan aku, sofa dia, ya Allah. Kita jadi rasa segan. Itu sebenarnya sesama masyarakat sebenarnya kena budayakan diri kita, ada benda cantik, ada benda yang biasa yang kita ada setiap rumah. Jangan ada semua bagus. Kalau ada semua cantik. kita merosakkan masyarakat Islam yang lain datang rumah. Dia siap-siap isteri, bang, tengok tu kawan abang. Gaji sama pun, kerja sama tempat je. Kenapa rumah dia ada tu kita tak dah tak pasal-pasal lah pergi ziarah orang kita ya. Kita yang gaduh. Tapi kalau rumah kita tengok meja makan cantik, alah sofa buruk je. Rumah kita meja makan cantik. Okeylah, fair lah. Imbang. Dia kena benda tu. Jadi kena ada kawan yang bagi saya OKU lah. Kena ada. Ya. Dia mau makan dengan dia, ya Allah, kita makan dia siap tanya, tuan dalam mangkuk saya ni ada ikan tak? Kita dengar pun, ya Allah, itu nikmat yang besar lah. Jadi kalau kita tak dampingi orang macam tu, tergoda tu ada. Macam saya pergi KCC yang dari ajar suruh masuk mana-mana pasar langkah kaki kirian tu, saya biasa suruh anak siap langkah kaki baca bismillah, tak baca doa lain, baca bismillah. Dan semakin kita belajar ilmu-ilmu tentang bagaimana orang mempengaruhi kita membeli, kita kurang untuk membeli. Saya ingat seorang pensyarah saya masa saya buat master dan pemasaran, saya belajar tu bukan nak memasak orang, nak belajar macam mana rakyat dipengaruhi di kaunter. Timbalan Dekan tu kata kat saya, baju yang saya pakai ni paling mahal RM18 saja. Perempuan. Timbalan Dekan sebuah universiti Malaysia. Dia kata kalau saya pakai lebih RM18, itu yang suami saya beli. Sebab saya tahu dah brand ni mempengaruhi saya macam mana untuk membeli. Brand ni sebab bila kita ada ilmu, duit kita tak habis walaupun kita nak belanja. Sebab dah. Itu je. Maknanya the moment semakin ilmu kita ada banyak, susah duit kita nak habis. Mana kalau duit kita habis tu, makna ilmu kita kurang. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Tuan SK. In kuntum ta'lamun itu betul lah ya. Kena cari ilmu betul-betul, kerana ada orang yang dia punya kualiti tudung dia ya sama, tapi ada yang harga RM25 kalau jual cari kat Vietnam ya, kat sini jadi 230, tapi ada juga yang sampai 13,000 kan. Kerana apa? Kerana memerlukan ilmu untuk menangkis segala cabaran-cabaran ilmu pemasaran tadilah yang memanai ataupun cuba memanipulasi kepada keinginan manusia. Jadi untuk memastikan kita ini terhindar, ilmu kita bukannya melangit kan. Ada masa kita ini tersilap, terbabas. Mungkin Ustaz Syamil boleh berikan panduan kita masuk pasar. Ketika pasar sekarang ni ada online, ada offline kan. Dia sebelum buka app Shopee kan, pada waktu itu apa yang perlu dibuat agar kita ini tidak tertipu, ataupun bukan tertipu apa, tetapi kita terbabas dalam keinginan-keinginan, apatah lagi bila sistem lebih one click saja terus duit kita dipindahkan dan sampailah hari esok di depan gate kita. Apa panduannya? Bismillahirrahmanirrahim. Satu doa yang diajar oleh Rasulullah SAW apabila masuk ke pasar. Maknanya kita doa, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya terjemahannya, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dialah baginya segala kemuliaan, segala pujian, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan segala maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Barang siapa yang mengatakan perkara tersebut, akan dihapuskan 1000 dosa, diangkat 1000 darjat, diberi 1000 pahala. Jadi ini kenapa kalau kita lihat Allah SWT seolah-olah bila kita hatta di dalam ayat ini pun ya, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, maknanya seolah-olah apabila kita melihat apa yang kita nak beli ni adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi kita membetulkan kita punya asas kita, iaitu asas kita beli, kita sedang menikmati rezeki Allah SWT sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Taala. Jadi di sana akan ada barrier yang sudah sedia ada, iaitu barrier sebagai seorang Muslim, akhlak sebagai seorang Muslim, tidak membazir, tidak terlalu berlebihan, dan tidak terlalu ikut trend dan seumpamanya, terpengaruh dengan orang lain punya cara hidup dan seumpamanya. Jadi apabila kita tahu bahawa kita ukur di badan kita sendiri,
dan kita juga tahu kemampuan kita sendiri, dan kita tahu bahawa Allah tidak meminta lebih daripada itu. Dan Allah minta untuk kita hidup dengan cukup, bukan hidup dengan terlalu mewah dan berkaya raya dan seumpamanya. Dan sebab itu Islam apabila dalam isu rezeki ini, kita tengok Islam adakah tidak bagi jadi kaya? Tidak. Islam bahkan menyuruh untuk kita boleh bayar zakat. Ya, sebab itu dalam surah pada Aflahal Mu'minun, alladzina hum fi salatihim khashi'un, ayat selepas itu walladzina hum lizzakati fa'ilun, iaitu orang yang membuat zakat, bukan orang tunaikan zakat. Yang buat zakat ini kenapa? Kerana dia bekerja sampai boleh bayar zakat. Itulah ketinggian ya, orang yang berjaya ini, dia sampai boleh bayar zakat. Jadi kat situ kita dapat lihat bagaimana Islam tidaklah menghalang untuk membeli, untuk menjadi kaya dan seumpamanya, tetapi Islam membetulkan neraca, hala tuju, kenapa kita nak jadi begitu, kenapa kita nak beli ini, kenapa kita nak beli itu. Semuanya itu perlu di dalam kerangka sebagai persembahan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syamil yang menjelaskan ketika wabtagu min fadlillah, kita mencari rezeki, kita nak buat belian dan sebagainya, masih lagi kena ingat Allah banyak-banyak kan, wadhkurullaha katsira, itu kerana kita tidak mahu apabila kita mencari rezeki itu melanggar kepada batas daripada Allah, apatah lagi kalau menjadi sebagai pembeli kan, kita membeli tanpa sedar kan, tanpa sedar, tanpa rasional, tanpa ada sebab mengapa ia diperlukan. Dan sudah tentunya dengan mengingati Allah ini, Allah kata la'allakum tuflihun, di dunia cara beli pun berjaya ya, dan akhirnya tadilah ya, ayam tadi tu boleh panjang nafasnya itu, dan sudah tentunya kalau ianya tidak membazir, rupa-rupanya itu adalah ruang pahala untuk berjaya sampai ke akhirat. Mungkin di hujung ini 1-2 nasihat besar penting untuk kita sama-sama mengutamakan akhirat ketika mencari rezeki agar dunia ini turut menuruti. 1 minit bersama Tuan SK. Kata Tuan Guru saya, kata dia katalah berzikir ni maksudnya kalau kita masuk kedai nak cari ikan sardin yang halal. Tu kita sedang berzikir dah, sebab siapa suruh yang halal tu adalah Allah SWT. Timbang, kenapa kita nak timbang berniaga ni, mesti cukup sebab Tuhan suruh. Tu berzikirlah. Bagi saya, dia kata berzikir ni bukannya subhanallah saja, yang kita sebut right. Semua benda dalam perbuatan kita fikir dulu, dan kalau boleh bacalah terjemah Al-Quran. Sebab kalau yang tak belajar ilmu kewangan dunia pun, kalau ikut Al-Quran saja dah kaya raya kita. Bagi saya, orang yang ikut Quran je, dia takkan habis duit banyak. Tak habis duit dia. Raya ikut Islam zakat fitrah je. Kalau baca Quran, tak ada jumpa. Saya tak jumpa kos lain. Ya, pakaian terbaik pun, kalau ikut Islam, tak saya hadis tu, pakaian terbaik yang kita ada lah. Kalau mampu beli baru-baru. Tak ada buka almari. Tapi banyak orang pergi Sogo, bukakan Sogo. Itulah yang perbezaan kahwin pun sama. Ikut dalam Islam. Jangan ikut orang Islam. Ikut Islam. Ikut Islam memang tak habis duit. Kalau ikut orang Islam, masuk budaya lah. Iaitu memang tak cukup duit. Wallahu'alam. 1 minit bersama dengan Ustaz Syamil. Bismillahirrahmanirrahim. Penghujung ini, yang pertama kita dapat lihat, Islam telah memberikan satu neraca yang jelas terhadap nilai dunia dan nilai akhirat. Jadi dengan adanya surah ini, dia mengembalikan kita untuk membesarkan nilai yang sepatutnya besar dan meletakkan nilai kecil itu pada nilai yang sepatutnya. Yang kedua, kita dapat lihat sebenarnya surah Al-Jumu'ah ini, ataupun ini adalah satu usaha untuk meninggikan syiar umat Islam itu sendiri, yang membezakan di antara kita dengan umat-umat yang lain. Kuatnya kita menjaga identiti ini, dia akan menjadikan kita ini akan menjadi satu keistimewaan umat Muhammad, dan ia perlu dijaga dan perlu dibesarkan. Jadi itu adalah satu pembezaan di antara kita dengan umat-umat yang lain. Dengan adanya pembezaan itu, barulah adanya keistimewaan umat Muhammad. Dan yang ketiga, kita dapat lihat sebenarnya apabila kita kata pertempuran di antara umat Islam dengan umat-umat lain, ini bukan pertempuran akidah semata-mata, dia adalah satu pertempuran peradaban, ya, ataupun pertempuran satu kita sedang membawa satu nilai peradaban yang baru, seperti mana Barat dan juga Yahudi dan seumpamanya membawa satu nilai peradaban yang baru. Mereka membawa nilai material, atheism dan seumpamanya. Kita membawa nilai tauhid, nilai kesepaduan di antara wahyu dan akal, nilai kesepaduan ilmu dan seumpamanya, dan ia perlu diterjemahkan. Jadi bila kita membaca surah ini, dibaca konteks yang penuh dengan nilai-nilai peradaban yang tinggi ini, kita akan membawa semula seperti mana misi kita punya ini, iaitu Ummah Grand Reset. Kita akan reset semula ummah ini untuk menjadi satu ketumbukan ataupun peradaban baru yang lebih besar dan lebih kuat lagi, insya-Allah. Terima
kasih diucapkan pada Ustaz Syamil dan Tuan SK bersama untuk sama-sama kita melihat bagaimana surah Al-Jumuah memberikan kerangka fikir untuk kita mengutamakan akhirat dan dunia ini akan menurut dan mengikut berbanding dengan kita mencari dan tergesa-gesa membolot segala apa yang ada di dunia, tetapi rupa-rupanya Allah menemplak seperti mana Bani Israel diberikan rasul, diberikan rezeki yang amat besar sebenarnya, tapi rupa-rupanya mereka sendiri yang membuat lubang untuk mengkambus diri mereka dan akhirnya dihina dan dikutuk oleh seluruh dunia. Ayat 11 sebagai satu peringatan besar kepada kita bahawa Allah sebagai sebaik-baik pemberi rezeki. Kita akhiri sinar Al-Jumuah pada hari ini dengan bacaan ayat 11 bersama qari kita. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz Fazrul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bertemu lagi dalam sinar Al-Jumuah pada episod yang akan datang.